صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, Kau bukakanlah kekakuan lidah kami agar mereka dapat mengerti kata-kata kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan janganlah Engkau persulitkan dia ya Allah. Ya Allah, kasihilah kedua ibu bapa kami seperti mana mereka mengasihi kami sejak kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pergi Skyflex, nanti lutut saya sakit. Ada shoulder. Tengok video depan. Yang sempurna. Walaupun kita tak sempurna, kita boleh cerita yang sempurna. Ada cakap Zul? Tu cakap. Apa pengajaran pada video ni? Walaupun kita tak sempurna, kita perlulah mencontohi yang sempurna. Macam mana Zul? Macam mana awak kat sekolah? Tempatkan diri awak kat sekolah macam mana? okay, kalau kat sekolah, kalau kat sekolah kita, kan saya kalau tidur kelas, Bila saya tak tidur pula. sejuk je. Macam mana? Contoh sebenarnya macam Itu betul. sebenarnya
macam ikut Makin lah. Makin jarang dia dalam kelas kan. So kita contoh hilah dia. Kenapa nak contoh lagi dia? Dia pun ada buat salah juga. Tapi ada satu bab dalam bab tidur dalam kelas tu. Mencontohi Rasulullah. Bukan mencontohi Ami Hakim. Ami Hakim pun manusia juga. Dia pun Seminggu tak. okey, tajuk kita apa ini? Kakak. Ha? Ada tu suri tahu lah. Kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Okey, Ustaz Ustaz masing-masing. kita lihat sendiri waktu penghijrahan Muhammad SAW ke Madinah. Bersatunya masyarakat Muhajirin dan Ansar. Di situ sendiri kita boleh lihat kepimpinan Rasulullah daripada segi kemasyarakatan, daripada segi golongan-golongan masyarakat yang ada di situ yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri waktu berada di Madinah. Okey, dari segi politik macam mana? Macam mana Rasulullah membangunkan masyarakat dia? Politik kan dia kena ada ketua yang baik, kena ada apa? Apa lagi? Untuk kita memimpin masyarakat apa lagi? Kita ada. Rasulullah dia tu pakar dalam membuat strategi peperangan supaya Makkah dengan Madinah tak dapat ditawan oleh musuh. Rasulullah selalu hantar siapa dia? Rombongan. Rasulullah selalu hantar rombongan ke negara luar. Lepas tu untuk menyampaikan dakwah. Lepas tu kalau rombongan tu kalau orang yang dia nak sampaikan dakwah dia nak terima, kalau dia lancarkan peperangan, tentera Rasulullah semua dah bersedia untuk berperang sebab Rasulullah
dia punya latihan ketenteraan dia bagus. Kekurangan dia pun bagus. Terima kasih. Macam kita nak kaitkan strategi
Good Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hakim bin Izamil selaku Ketua Setiausaha Bandar Bukit Syam ingin memperkenalkan Datuk Bandar yang baharu, Datuk Seri Ibni Harifin. Jadi beliau akan memimpin pemerintahan di Bukit Syam ini. Jadi sila. Saya akan memimpin negara ini dengan seloknya mengikut undang-undang dan syariat Islam. Ya, hidup YB. Okey, apa ni yang awak bikin sekarang ni? Ini masjid. Ini itu apa? Dewan Bandaraya. Lagi ini apa ni? Di sekolah. Sekolah bertempatan. Pendapatan. Bertempatan. Ya, Itu sekolah. Sekolah. Ini Itu apa? kedai. Kedai. Ini kubur. Ini kubur. Apa ni kubur? Okey, dalam negara awak apa dia dari segi ni? Dari segi politik ni macam mana? Apa undang-undang yang awak tetapkan? Undang. Saya memang jadi penasihat dia. Jadi dalam Bandar Bukit Syam ini, pertama sekali adalah agama Islam adalah agama rasmi untuk bandar ini. Tetapi masih ada agama-agama lain yang berhak untuk diamalkan secara bebas. Cuma kalau nak duduk ke gereja ke kuil ke tak muat lah. Ni kecil saja. Ada masjid adalah sebagai simbol pentadbiran, sebagai simbol agama Islam di bandar kami. Dan tengok Dewan Bandaraya pun dekat sebelah masjid, tak jauh pun daripada masjid. Jadi ini menjadi maksud Datuk Bandar kita yang baru sama-sama mengimarahkan Masjid Bukit Syam ini. Okey, bagus. Pertanyaan semua. Pertanyaan kedua. Yang baki tu nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dimintakan bandar kami yang bernama Eco Kingdom. Okey, yang Eco Kingdom. Eco Kingdom. Sebab dia sebab apa nama dia? Bandar. Bandar kami ni mementingkan teknologi hijau. Sebab tu nama dia Eco. Kau pula baca. Siapa Datuk Bandar korang? Faisha. Okey, apa undang-undang yang tetapkan? Siapa? Undang-undang yang kau tetapkan apa? Kita orang dekat sini semua pihak boleh bersuara. Maksudnya penduduk kampung pun boleh bersuara. Bandar kami bandar demokrasi. Lagi? Bandar demokrasi maksudnya semua orang berhak bersuara. Lepas tu Datuk Bandar kami menyediakan rumah untuk orang miskin. Rumah flat untuk orang miskin. Maksudnya tak ada yang duduk bawah jambatan. Mana rumah itu? Tu. Banyak. Di rumah juga? Di rumah ada rumah. Itu apa? Lepas tu kita orang ada mahkamah. Lepas tu kita orang ada balai polis juga. Lepas tu Kita ada mall. Ada taman. Okey, soalan tak kawan-kawan lain? ya, Soalan tak? Okey, bagus. Cantik. Okey. Soalan tu abaikan. Sekejap. Dengar. Saya nak korang tulis kesimpulan lah. Kesimpulan daripada apa yang kita dapat hari ni. Macam mana saya mengajar di sepanjang. Tulis je. Tulis tu punya panjang. Panjang. Dekat yang tahu nampak tak kelas ni? Yang baik tu yang buruk. Yang baik lah. Yang baik. Yang kelas ni. Mana? Oh, yang ni. Tulis dekat sini. Komen. Tulis add tu. Tulis add. Lepas tu nanti dia keluar kat situ. Korang tulis je apa-apa yang dapat hari ni. Lepas tu kesimpulan daripada pengajaran hari ni. Apa yang awak dapat. Daripada tajuk ni apa? Iktibar daripada kepimpinan Rasulullah.
Korang tulis kat situ. Iktibar daripada Sunnah Rasulullah macam mana? Dah cepat tulis. Pasal awak ada account ke? Ke dia memang? Dia boleh tanpa simpan dia. Mana benda tu, mana benda tu. Untuk air tu suka isi. Slash. Best ni baca. Apa yang awak tulis tu? Kejap, banyak yang kamu belajar hari ni. Tulis apa yang awak dapat belajar hari ni. Kira cakap kan? Kira cakap. Yeah. Kira macam nak cakap ke tadi nampak? Kira. Okey, Kira tahu rumuskan sebagai ketua kan? Sebagai ketua kelas kan? Apa je? Apa yang Kira dapat belajar hari ni? Okey, cepat. Apa yang saya dapat hari ini adalah kita sebagai umat Islam perlulah contohi sifat Rasulullah. Di depan. Sebagai ketua kelas, apa yang awak buat dengan anak-anak kawan-kawan awak? Saya suruh dia senyap tapi dia tak nak sejak. Setuju. Semua kecil dia dah sepedas. Macam mana sifat pemimpin? Patutnya. Bertanggungjawab. Kira macam ni jawab tak? Sikit. Sikit je. Siap pergi sekolah. Siap pergi sekolah tak? Sikit. Kira tak nak pergi sekolah pun. Suruh berjemaah. Sikit. Erase. Barakallahu fikum.